Yo, assalamualaikum semua. Selamat datang di channel Tommy Nashaim. Okey, jadi pagi ni saya pergi dekat KL macam biasa guys, beli barang masak. Ini batch kedua. Sekarang saya tengah dekat R&R Seri Kembangan. Saya tengah rehat kejap sebab daripada Banting pergi ke KL ni dia agak jauh, dalam 70 km pergi Coket. So kena berehat lah, macam tu. Okey, banyak yang tanya, Tommy, tak bahaya ke naik motor? Sebenarnya naik kereta pun bahaya sebenarnya. Dia ikut ajal kita lah. Kalau kita nak hari tu dah tak ada ajal, nak buat macam mana kan? Tapi yang bestnya naik motor ni, dia jimat. Dia jimat, minyak jimat. Selalu saya pergi KL ulang-alik tu RM50 je untuk transport, macam minyak dengan tol. Kalau naik motor ulang-alik cuma RM8 je, murah kan? Jadi adalah kos penjimatan dekat situ. Allah tu bagi kita dugaan tu mesti ada hikmahnya. Kalau tak tu saya tak tahu pergi KL naik motor je cuma RM8. Macam tu kan. Kemudian apa lagi kalau naik motor ni, dia minus dia tu cuma bila ada hujan ataupun penat. Dia penat sikit lah berbandingkan dia naik kereta. Tapi tak apalah, kita redah je. Jadi hari ni saya nak beli daging untuk masak rendang tu dalam 20 kilo, dendeng 25 kilo, jering 15 kilo. Okey. Yang hari tu saya ada pergi kan, cukup muat semua untuk motor ni. Jadi alhamdulillah, percubaan pertama hari tu dah lepas. InsyaAllah percubaan kedua ni bawa barang tu insyaAllah lepas lah. Okey, ikutilah perjalanan saya hari ni guys. Oh, ramai yang tanya, Tommy, kenapa tak kerja je? Bukan tak nak kerja, saya ni pendatang asing guys. Saya orang luar. Kalau saya orang Malaysia, korang tak perlu cakap lah saya ni kenapa tak kerja. Dah lama dah saya apply kerja tempat lain. Sebab kalau orang luar ni, dia agak susah sikit. Kena mohon ke Jabatan Immigration. Majikan yang tempat saya nak kerja tu kena mohon dekat Jabatan Immigration untuk jaminkan visa pekerja saya. Macam itu saya boleh bekerja, tetapi company tempat saya kerja tu kena mohon permohonan visa untuk saya bekerja, macam gitu. Ataupun saya juga yang mohon dekat immigration. Jadi bukannya senang-senang nak terus kerja tu, bukan. Nanti risau guys, saya tengah-tengah kerja tak ada permit kerja, saya kena tangkap, saya salah tau. Macam gitu. So visa yang ada saya sekarang ni adalah visa spouse ataupun visa ikut isteri, macam gitu. Okey, saya harap korang faham. Ini pun salah satu kerja juga. Saya masak, saya jual online, macam tu kan. Ini pun sebab saya pun banyak jualan juga. Ada skincare, ada tudung, ada minyak terapi, ada sambal jering, rendang dengan dendeng. Okey, korang nak support boleh WhatsApp saya nak beli. Okey, jomlah ikuti perjalanan saya hari ni guys. Okey, hari ni agak ramai guys. Hari apa ni? Rabu Rabu pagi. Dekat NR ni agak ramai. RNR agak ramai. Tuh. Jadi ni tempat pemberhentian dekat Seri Kembangan. Bersih, rapi semua. Tuh, semua dah ada parking. Macam ni saya parking motor, ada tempat parking motor dia sendiri situ. Kalau nak mengopi-ngopi dekat kantin sana. Sebab saya tak nak mengopi, saya dah beli air tadi. Alhamdulillah guys, motor ni sumber rezeki. Kalau tak ada motor ni, saya tak tahulah macam mana saya nak bergerak untuk melanjutkan perniagaan saya. Bersyukur sangat-sangat. Mana saya ada beli air tadi. Saya duduk sini jap. Okay, kejap lagi kita sambung. Ni dah dapat separuh jalan dah. Separuh jalan dah dapat. Kita sambung lagi separuh. Okay, dah sampai Coket guys. Alhamdulillah sampai. Nak beli apa? Ikan masin banyak jenis lah. Ni ikan masin. Kedai runcit lorong dia. Okay, saya nak pergi beli barang dululah. Sebab nak kerja balik cepat juga. Okay semua, sudah pun belanja. Wah, barang banyak tu. Bang, yang rendang masukkan dalam beg boleh tak? Macam hari tu kan. Susun lah. Daging letak depan kan.
Yang rendang, yang dendeng tak depan mah. Kena adjust dulu guys. Abang ni tengah tolong. Ini dendeng? Ni dendam. Dendeng yang tak depan bang? Dendeng yang berat kan? Mana masuk dalam beg kata tu? Ha? Nak masuk beg tadi? Yang rendang yang masuk beg yang ni. Okey. Ini dendeng. Buat dia berat kan? Ha. Boleh. Cili mana? Cili. Cili. Okey. Cantik. Okey, alhamdulillah dah settle. Letak macam ni je. Yang daging saya masukkan dalam beg sini guys sebab tak muat bonnet saya masukkan macam bahan-bahan rempah-rempah apa semua. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya dari KL nak balik ke Banting insya-Allah. Okey guys. Dia agak berat sikit dekat depan. Jadi tayar dia tu agak goyang. Saya ada dekat highway. Dekat Seri Kembangan. Macam biasalah rehat dulu. Tuh. Jering bawah ni daging dendeng. Ni apa? Cili, jering. Dalam tu pun ada jering. Yang tu ada daging. Saya letak kat situ dalam beg. Tengah rehat kejap. Mungkin dalam 1 jam lagi sampai rumah ni. Okey semua, alhamdulillah dah sampai dekat rumah. Selamat sampai guys. Okey semua, jadi baru saja balik. Tadi saya langsung masukkan daging, cili dengan apa? Daging saya masukkan peti ais sebab kalau taruh dekat luar lama-lama nanti dia cepat basi kan. So InsyaAllah hari ni petang sikit nanti. Sungguh cuaca dah redup sikit. Saya nak tidur kejap, nak rehat. Hari ni masak rendang dulu. Sekali nak tunggu Posh. Posh dah sampai mana ya? Posh? Posh besok rasa. Besok baru sampai. Ni anak dara saya ni. Ni dah makan dah kamu? Dah. Kamu budak-budak dah makan dah? Dah. Ni nama dia Yara. Lepas tu jering tadi tu dia kena rendam 2 malam dulu supaya senang nak kopek kulit dia. Kalau tak direndam kopek sendiri guys, habis tangan. Apalagi dia rebus sama je. Jadi saya tu selalu ambil masa 2 hari untuk masak guys. Hari pertama rendang, hari kedua sambal jering dengan dendeng. Okey, itu saja. Terima kasih dan nonton video saya pada hari ini guys. Assalamualaikum semua dan bye bye. Bye.